Apa ni? Duit tu. Hari ni kita di kepala bapak aku punya sawah padi. Sekejap lagi aku nak pergi sana. Mari kita pergi sana sekejap lagi. Wow. Ni kampung Cina ni, padi Cina. So, hari ni saya dilangkap. Sekejap lagi kita pergi tengok apa yang ada kat sini. Tadi cari kedai makan. Kedai mamak adalah, kedai Melayu tak ada. Kedai Siam ada. Dulu pakcik saya cakap sini buat airport pun cantik. Tapi masalah nak landing dia kena lalu mana? Lalu lumut. Dia nak landing sini kena lalu lumut. Depan ni Cina punya gudang. Sekarang ni kita gerak belah sana. Tak ada apa di belah sini. Kalau anda nak tahu, anda makan padi, datang sinilah. Tapi ni padi beras ni tau. Beras tempatan. Beras tempatan ni macam beras pulut. Dia bukan beras nak makan nasi tu. Tak cukup tanah ni. Belah sana tu bangunan tu. Pot ni. Pot minum-minum. Biasa yang singgah sini orang kaya. Orang miskin-miskin tak ada, bos. Kebanyakan yang datang sini orang kaya-kaya. Saya nak masuk dalam sana tapi takut kebun orang. Tak berani. Tak apalah, lain kali kita datang. Okey guys. Dah berdiri sini lama sangat. Rasa kimak pula. Sekejap lagi kita pergi sana. Tadi ada brother sound. Tak puas hati betul lah. Babi dia ingat tempat ni dia punya. Tak apalah. Kalau aku jumpa dekat Kuala Lumpur, mampus mamat ni. Kena pukul. Hari ni kita tengok sawah padi. Memang tak puas hati betul lah tadi kalau fikir. Kalau ada pistol lama dah. Tapi masuk penjara pula. Tak boleh lah. Takut. Okey guys, jom kita belah sana. Memang tak puas hati lah tadi. Dia ingat kita pencuri kat duduk sini. Babi betul lah. Orang datang sini nak tengok pemandangan. Boleh pula dia tuduh kita curi-curi. Babi punya. Rasa bukan orang sini ni. Rasa orang Myanmar ni. Kurang ajar betul, biadab. Okey guys, kita gerak lah. Nyampah dah datang ni. Ada orang marah-marah. Babi lah tempat ni. Ada pula, ada something minta duit. Celaka lah. Baik tadi tak dapat nombor pelit. Adakah dia nak minta kita RM15, RM20? Kata ni tanah bapak dia. Okey guys, depan ni kampung lah. Ni boleh tembus pergi Bidor. Ni semua Cina punya. Tengok bersih dia punya kebun. Cina punya. Ni kampung orang Melayu ni. Kampung apa ni saya tak tahulah. Tapi saya masuk sini lah tadi lah. Cari balik mamat tu. Memang tak puas hati lah. Kalau jumpa lepas ni gaduh-gaduh lah. Jangan takut tau. Jangan takut. Habis mood Ana tadi mau pergi tengok pemandangan tu. Okey guys, lain kali kita lepak depan sikit. Babi lah kalau ikut tadi. Babi habis mood aku. Babi punya orang. Okey, jumpa lagi guys. Bye bye.